Okey, Assalamualaikum. Saya Puan Nur Amira Syafinas. Anak saya Ainul Marisa binti Muhammad Ali Ashraf. Dia berusia 5 tahun. Okey, saya kenal ASK ni pun melalui sahabat saya sebab dia hantar anak daripada usia 3 tahun yang dekat bahagian taska yang tadika yang setahun 2 tahun tu kan. Okey, daripada situ saya hantar anak saya tengok daripada first adalah teacher diorang. Teacher kat sini bagi saya lah sejak saya hantar anak saya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ni, alhamdulillah semuanya okey, baik, friendly. Ajar anak saya pun daripada dia tak tahu apa-apa, sekarang dah lebih mahir. Contohnya daripada segi menulis. Sebab anak saya daripada kecil dia memang dia pegang pensel pun dia tak berapa mahir. Sampai sekarang tengok dah elok dah. Tulisan pun ada improvement lah daripada sebelum ni. Itulah bagi saya, macam saya seorang yang bekerja. Yang pertama yang paling penting bagi saya adalah teacher-teacher. Bila teacher-teacher ni dia dah memberi feedback yang bagus kepada kita, kita pun rasa macam senang. Senang hati kita nak tinggalkan anak kita dekat pada orang lain. Itu perkara pertama lah yang bagi saya yang suka sangat dekat sekolah ASK ni. Kedua, anak saya setiap kali nak pergi sekolah dia tak pernah ada masalah. Dia seronok nak pergi sekolah, bangun pagi, bersemangat lah sentiasa nak pergi sekolah, tak ada masalah. Belajarnya pun saya tengok sistematik lah daripada segi dia baca daripada anakku, Iqra, semua ada improvement yang bagus. Okay, semua program yang ada dekat ASK ni yang teacher-teacher buat, semua saya join. Setakat ni semua seronok. Sebab lagi-lagi sukan. Setiap kali ada sukan dengan saya pun akan join sukan bersama anak-anak. Itu yang paling seronok lah. InsyaAllah bulan 8 ni ada program lagi kan? InsyaAllah kita akan join sama-sama lah. Saya faham bagi kepada ibu-ibu yang bekerja terutamanya, perkara yang pertama adalah risau kita nak tinggalkan anak kita kepada orang lain. Tapi bagi saya, ASK ni, puan-puan dan tuan tak payah risau. Cikgu dia daripada manajemen atas sampai ke bawah, semuanya yang terbaik. Bagi saya lah, insyaAllah puan tak payah risau. Hantar balik macam tu pun sama macam tu juga. Selama saya dah hantar anak saya 3 tahun daripada tadika ke taska, memang alhamdulillah. ASK best. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Nur Syazani binti Zainuddin, parents kepada Muhammad Aisyah Anaki yang bersekolah di ASK Taman Impiana. Okay, sebenarnya hantar anak ni daripada dia taska di Impiana. Lepas tu dia meningkat ke 5 tahun, saya sambung ke ASK Impiana. Okay, kenapa saya memilih Impiana? ASK di Impiana sebab milestone dia daripada di taska dapat positif dia punya milestone tu. Jadi saya teruskan dia punya pencapaian tu atau pembelajaran tu di ASK Impiana. So far alhamdulillah dia punya progress mengikut umur tu sangat positif lah. Okay, ASK ni dari segi pembelajaran, aktiviti. Lepas tu teacher sangat memberi feedback kepada parents lah. Kadang-kadang parents ni tak tahu anak dia ni punya pembelajaran dekat sekolah macam mana. Jadi teacher ni akan follow rapat dan sentiasa inform dekat parents untuk polish lagi anak kita punya pembelajaran ataupun dia punya apa-apa yang kurang di sekolah tu dia akan maklumkan kepada parents. Jadi parents ni tahu apa perkembangan anak-anak dia dekat sekolah. Okey, macam contoh setiap kali event-event besar dalam mungkin di dalam bulan Islam, hari tu ada haji, program haji untuk Little Haji Cilik. Lepas tu mungkin tiap-tiap tahun ada aktiviti hari sukan. Dan biasa hujung tahun akan ada majlis graduasi. So setiap bulan tu ada saja aktiviti untuk murid-murid di sekolah enjoy dan menyertai. Secara tak langsung parents pun dalam masa yang sama excited untuk join anak-anak punya aktiviti dekat sekolah ni. Mungkin dia tambah macam inner child untuk parents lah yang dulu masa kecil tak dapat join. So masa ni parents pun join untuk anak-anak diorang. Something yang puji saya rasa teacher. Teacher punya behavior, teacher punya perwatakan kepada anak-anak kita.
Sebab first thing first, kita risau anak kita ni boleh cope ke tak dengan persekitaran sekolah, dengan kawan-kawan. Tapi teacher dapat manage untuk tarik perhatian anak-anak supaya lebih gembira ke sekolah. Lepas tu lebih fokus dan lebih ikut dia punya milestone pembelajaran tu. So teacher ni banyak menyumbang kepada pembelajaran anak-anak kat sekolah lah. Terima kasih teacher. Okay, sebenarnya memang sekarang ni banyak sangat pilihan dekat luar tu. So pada pendapat saya memang setiap parents perlu membuat research. Dekat ASK sendiri, setiap petang yang saya tahu diorang akan invite parents yang nak buat research, so boleh datang sendiri jumpa dengan teacher, tengok suasana persekitaran, dan kalau tanya rata-rata feedback daripada parents-parents yang pernah join ASK untuk anak diorang, saya rasa saya pasti kebanyakannya akan bagi komen positif untuk perkembangan anak-anak di sekolah. Sebab kita tahu bila dah masuk darjah 1 nanti, dia punya challenge tu lagi tough. Jadi alhamdulillah saya rasa teacher-teacher dekat ASK dengan program-program yang ada, pembelajaran yang ada dapat membantu anak-anak kita untuk meneruskan, untuk melangkah lebih yakin dekat darjah 1 di waktu persekolahan nanti. ASK best! Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani Tahir, ibu kepada Wan Anggun Fatihah, berumur 4 tahun di ASK Taman Saintek. Okay, kenapa saya pilih tadika ni? Satunya sebab terdekatlah dengan saya dan saya tengok satunya Islamik, dan kita tengok banyak program dan seronoklah tengok teacher-teacher dia mengajar. So far perkembangan, alhamdulillah saya hantar Anggun ni dari Taska. So saya nampaklah Taska Sofia jugalah. So saya sama dengan tadika. So far tengok perkembangan dia, alhamdulillah sangat memberangsangkan semua aspek lah. Dia punya fizikal, dia punya kognitif, dia punya sosial, semua berkembang dengan baik mengikut umur dia lah. So saya rasa berbaloi lah minta anak dekat tadika ASK. Untuk parent kat seluar sana yang sedang mencari tadika untuk anak 4 hingga 6 tahun, boleh hantar dekat ASK sebab satunya ialah ASK banyak program-program yang menarik. Kalau tengok diorang punya takwim pun, kalau tengok dekat diorang Facebook diorang tu, programnya macam setiap bulan ada 2-3 program. So anak-anak ni terdedah dengan program, bukan semata-mata akademik tapi dengan program-program itu anak-anak belajar secara diorang punya hands on lah macam tu. Okay, so lagi satu sebab ASK ni Islamic kindergarten, so parents yang nakkan anak-anak belajar lebih berkaitan dengan Islam, so boleh hantar dekat ASK. Itu saja. Nama saya Zainora Ajira binti Muhammad Rahmayati. Okey, anak saya nama Khadijah Izara Sofia binti Muhammad Sahizan, berumur 6 tahun. Sekarang dia bersekolah di ASK Taman Saintek Kulai. Okey, perkembangan dia alhamdulillah. Dia dekat sini dah tahun keempat, dari umur dia 3 tahun hingga 6 tahun. So far perkembangan dia sangat-sangatlah best lah. Okey, lagi segi dia punya pembelajaran, dia punya memang saya cakap memang okey. Dia punya dari segi membaca Iqra, okey, dia dah boleh kenal kita punya Jawi lah. Lepas tu dia punya lagi segi membaca sekarang pun lebih nampak jelas bila tengok papan iklan kan. Sekarang dia lebih kepada mama, ini dah boleh membaca sendiri. Dia punya proses lah. Lagi satu kat sini pun dia punya kawasan yang sangat-sangat strategik. Tak kata orang memang tempatnya pun tak jam, tak apa kan. So dekat dengan rumah. Pembelajaran so far memang okey lah kat sini. Okey, dari segi best, diorang punya pembelajaran ni teacher dia akan update, bagi tahu kita apa anak-anak kita buat untuk aktiviti. Okey, so kalau diorang balik, diorang akan story dekat kita. Mama, hari ni adik belajar ni. So kita macam wow,
pandainya. So diorang punya progress tu memang nampak yang diorang ni faham apa yang diorang belajar kat sekolah. Okay, first, Sofia ni diorang punya pembelajaran memang fast tau, memang cepat. So anak-anak korang daripada zero, korang boleh nampak anak korang punya progress setiap bulan, setiap tahun tu. So saya memang pilih kat sini sebab diorang nampak saya punya anak punya progress dari segi pembelajaran dia. Okay, untuk parents yang kat luar sana yang nak survey tadika ataupun taska untuk anak-anak, korang boleh cuba Asofia ataupun korang mesti ambil Asofia sebab diorang ada 3. Maksudnya dia ada 3 package. Kalau macam saya akan pilih package ketiga iaitu daycare. Daycare tu saya tak risau sebab pagi dia membelajar dan kita boleh nampak dia punya aktiviti untuk petang, dia punya solat, apa semua memang komplit. Makan semua memang okey. Dan kita sebagai mak pun, sebagai parents tak risau bila anak ada kat sini. Kita tahu aktiviti diorang kat sini lengkap. Nama saya Farah Izzati, ibu kepada Faris Saijen, berusia 5 tahun. Perkembangan anak yang sangat positif sebab sebelum ni dia kurang minat untuk bersekolah. Bila kita start masukkan dia dekat ASK, Saintek, kita nampak perubahan dia yang sentiasa tak sabar nak pergi sekolah dan dia semangat untuk bersekolah. Saya nampak dia perubahan dia yang ketara dari segi motor skill dia dan dia lebih fokus untuk menarik belajar daripada pendidikan Islam. Banyak bacaan-bacaan yang telah dia dapat baca dengan lancar, juga matematik, sains, semua dia lebih berminat untuk belajar lah. Memang betul banyak program-program yang diajukan oleh ASK, termasuk juga sama ada program tu bercampur dengan ASK yang lain ataupun hanya di ASK tersebut. Dia dapat mengenal dia punya bonding dengan kawan-kawan dia sangat rapat. Dia sangat bercerita tentang seronoknya bersama kawan-kawan buat aktiviti tu. Dan bila dia balik rumah tu, dia sentiasa ada knowledge yang baru. Dia cerita dekat ibu ayah dia. Pertama masa mula-mula dia masuk ke ASK, teacher-teacher kat sini pun tahu dia setiap pagi nangis dekat tangga, tapi saya kenal anak saya memang susah untuk dipujuk oleh orang luar selain daripada ibu ayah dia, tapi cikgu kat sini berjaya pujukkan dia sampai dia minat sekolah. Itu yang paling saya memang saya bangga lah dekat teacher-teacher dekat sini. Untuk parents yang masih survey mana yang tadika yang terbaik, jawapannya adalah di tadika ASK sebab dia memang didik anak kita daripada tak pandai berdikari tapi dekat sekolah dia pandai berdikari dengan yuran yang mampu milik tetapi amat berbaloi untuk perkembangan anak-anak. Nama saya Mazlinda binti Musbah. Anak saya berumur 5 tahun. Dah 2 tahun sekolah di sini. Start daripada 4 tahun. So ni tahun kedua saya nampak banyak progress. Terutamanya anak saya ni introvert. Dia susah nak bercakap dengan orang, bergaul dengan orang. So start sekolah sini saya nampak progress yang dia sangat bagus. Dia boleh bercakap dengan orang, berkomunikasi dengan baik lah. Dengan kawan-kawan, dengan teacher. Itu antara salah satu faktor saya memilih ASK di Saintek ni. Banyak program yang teacher adakan lah dekat sini seperti Haji Cilik, program-program seperti lawatan dan lain-lain. Teacher sini semua okey, semua bagus, bagi sokongan yang baik. Sekolah, environment semua okey kat sini. So tak ada masalah lah bagi saya. Saya recommend dekat sini pun okey. Kalau yang duduk berdekatan kat sini, Kulai ke mana-mana pun boleh cari cawangan masing-masing kan. So ASK ni memang terbaik.